Ini ada Arabic shawarma ayam, ini Arabic shawarma daging. Semua combo yang korang perlu makan shawarma ada dalam ni. Untuk ayam RM15, untuk daging RM19. Iha. Kita pun pakai sos, bukan macam kedai Arab biasa. Kita pakai 4 jenis sos. Yang abang tengah tengok sekarang ni adalah Arabic sauce. Yang base dia adalah sisam, bijan. Next kita akan letak sos yang kegemaran orang Melayu lah. Tak lari, dia ada pedas sikit, dia ada manis sikit. Of course, sos cili kita letak dekat dalam ni. Ini jus delima, dia mahal sikit tapi dia akan tambah rasa masam dan jadikan shawarma dia makin unik lah. Lengkap tiga-tiga rasa ada, manis, masam, masin. Ni kat mana bang? Kedai bang? Dekat Kampung Melayu Kangkapulai, berhadapan dengan Sekolah Agama Kangkapulai. Sampai di situ, depan jumpa punya kedai kita, Stesen Shawarma.